Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi atas keizinannya dapat kita sekali lagi bersua kembali dalam program Sembahan Ilmu Anjuran Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah Universiti Malaysia Terengganu dengan kerjasama Akademi Zakat, Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya Mustafa Birani selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat menerima ilmu kepada semua peserta. Untuk makluman hadirin, program Sembahan Ilmu ini merupakan program podcast yang bertujuan untuk berkongsi ilmu berkaitan kewangan Islam kepada perhatian awam agar pengetahuannya sampai kepada golongan pelajar, pensyarah serta masyarakat seluruhnya. Program ini diadakan di Azkar Corner PSNZ dan disiarkan secara langsung melalui laman Facebook rasmi PSNZ. Baiklah, untuk siri keempat ini, tajuk yang dipilih untuk dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan cabaran pengurusan harta pusaka atau faraid. Sebelum kita bermula, mari kita berkenalan dahululah dengan panel jemputan kita yang tidak asing lagi, Dr. Jahrudin bin Fadli Al-Banjari. Dr. Jahrudin merupakan seorang pensyarah di Fakulti Ekonomi, Perniagaan dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu dan dengan pengkhususan bidang ekonomi dan ekonomi Islam dan ekonomi kuantitatif. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Jahrudin. Terima kasih. Dalam siri-siri Sembahan Ilmu sebelum ini, Doktor telah kupas topik berkaitan pengurusan harta orang Islam, iaitu berkaitan faraid, wasiat, hibah, harta sepencarian dan kaedah pengurusan harta orang Islam. Namun, kita dapat lihat pada masa kini salah satu permasalahan yang tidak asing dan semakin menular dalam masyarakat Islam di Malaysia adalah isu yang melibatkan tuntutan harta pusaka atau faraid. Melihat kepada realiti hari ini, masalah berkaitan dengan harta pusaka terus berleluasa dalam pelbagai bentuk seperti perebutan harta dan lain-lain, di mana carian di internet menunjukkan lebih 400,000 paparan berkisar itu. Perebutan harta, pelbagai masalah dan kerumitan dihadapi oleh pelbagai pihak dalam menguruskan dan membahagikan harta pusaka, seperti sikap masyarakat yang mana ringan terhadap penyelenggaraan sesuatu permohonan aset harta pusaka dan lain-lain. Okey, perkembangan sebegini merupakan sesuatu yang sangat merisaukan kerana yang boleh memberi impak negatif kepada nama baik masyarakat Islam Malaysia keseluruhannya. Okey, Dato'. Jadi sebagai pembukaan, apakah faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku? Boleh Doktor terangkan? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan perpustakaan yang telah banyak membuat siri. Ini adalah siri yang keempat, iaitu siri Sembang Ilmu, yang mana siri ini yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah dan kerjasama daripada Akademi Zakat, Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga saya tak lupakan terima kasih kepada Tuan Moderator sendiri. Ini kali pertama kita jumpa. Betul. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pelajar pada hari ini yang sudi. Jangan lupa ambil scan merit untuk dapatkan tu ya, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, syukur dan puji kehadrat Allah SWT kerana limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Untuk menjawab soalan tadi, apakah faktor
yang menyebabkan masalah ini berlaku. Pada masa kini, dan saya harapkan tidak berlaku di masa hadapan, sememangnya antara satu faktor penyebab kepada permasalahan yang berlaku ini adalah disebabkan oleh sikap. Sikap kita yang tidak bersedia, saya kira tidak bersedia kot untuk nak mengurus satu pusaka. Antaranya ego, rasa diri lebih pandai daripada orang lain, sikap tamak. Kerana apabila satu orang itu dia sudah memiliki, menguasai, bukan memiliki, menguasai, maka dia menganggap bahawa harta itu miliknya. Tanpa dia sedar bahawasanya dia telah pun makan harta haram. Keduanya, yang ketiganya adalah sikap tak nak beri kerjasama. Sikap itu. Betul. Kerana kalau kita tak nak beri kerjasama, akan menyebabkan pusaka itu tidak akan selesai dengan sebaik-baiknya. Ada yang sesetengah tu, sehingga kan yang pernah saya terima kes tu daripada tahun 1901. Oh, lama tu. Kematian tu tak tahu berapa ramai. Kerana dia melibatkan 7 generasi. Satu generasi, katakan si mati itu dia adalah pemilik harta. Anak dia kita tak tahu. Anak dia mati semua. Itu dah level 1, generasi yang pertama. Generasi kedua, anak kepada anak pun mati semua. Payah sikit tu. Cucu kita panggil lah, kita panggil cucu. Cucu kepada anak kepada cucu, kita panggil cicit, mati semua. Itu level yang ke berapa? Yang ketiga dah tu. Semua sekali yang ada hanyalah yang ke-7, yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-6 pun hampir-hampir pupus. Tu belum buat tarikah lagi tu. Disebabkan oleh semua orang kata tak apa, nanti anak buat. Tak apa, duit tak ada. Tak apa, alang-alang mencelup perasam, biar masam. Sebab hati sakit. Sikap kita, kita tidak boleh langsung mempertimbangkan. Cerita lama kita seolah-olah kita fikir benda itu satu dendam. Sikap kita. Ada yang sesetengah nak harta tapi tak nak bayar. Pengurusan harta ada katakan 10,000, tapi tak nak bayar. Yang bayar siapa? Yang bayar tu adalah cucu ataupun anak saudara yang bayar. Adil ke? Tak boleh macam tu. Itu kata kita. Inilah sepanjang saya buat pusaka ni, inilah antara paling hebat faktor yang menyebabkan kepada kenapa masalah ini berlaku. Satu, sikap. Yang keduanya, tidak mengendahkan orang nasihat. Orang kata pergilah belajar. Ini pun sama macam sikap juga tadi, tapi lebih kepada education. Ada majlis-majlis ilmu dia tidak hadir. Dia nak harap siapa? Agama ini dia bukannya dia tahu sendiri. Kita kena menuntut. Dekat Kuala Nerus ni, bab kita minat bab apa? Bab tafsir. Pergilah ke masjid yang ada tafsir. Masjid yang ada tentang minat cerita pasal kiamat. Apa kiamat lah, hari kiamat. Pergi cari orang yang bercakap tentang hari itu. Bab faraid saya je. Kenapa pada waktu saya datang ada 5 orang je? Ke mana orang lain?
adakah yang lain semua dah reti? Mana ada yang setengah tu bila dia lihat saja kuliah faraid, dia datang. Tapi cerita faraid tu tak pernah habis. Jadi dia bosan. Dia ingat cerita faraid ataupun ilmu faraid hanya boleh faham dalam satu kali pertemuan ataupun dua kali pertemuan. Mana-mana yang belajar ilmu faraid, dia akan tahu bahawa ceritanya sangat panjang. Dan sehingga pada hari ini ada satu masjid tu 3 tahun tak habis lagi. Panjang cerita dia. Kalau kita cerita teori, katakan ya, Tuan Moderator, Tuan Haji. Kalau lah misal kata kita cerita pasal teori, siapa yang nak dengar teori tu? Bukankah faraid itu mesti diselang-seli dengan cerita? Baru orang faham. Tapi orang tak hadir. Tak ada. Orang muda duduk mana? Orang muda duduk pergi cari entertainment. Yang tuanya duduk dekat depan televisyen. Tengok berita. Macam berita tu tak akan ada tak lama lagi. Kalau habis tu habis dah. Inilah masa, kata Ustaz Azhar Idrus. Dia kata inilah masa prime time. Nak belajar ilmu. Kita duduk di universiti. Inilah masa untuk belajar. Bukannya untuk main. Bukan untuk berniaga. Bukan untuk selingan-selingan tu boleh lah. Kan? Tapi jangan sampai dia merosakkan pendidikan yang kita tengah buat sekarang. Begitu di universiti. Kemudian antara faktor-faktor lain adalah mereka ni tak faham pun. Antara faraid tak faham, hibah tak faham, wasiat tak faham. Dia ingat faraid dengan hibah dengan wasiat adalah benda yang sama. Padahal dia tak sama. Ada orang kata dengan saya punya suara terlalu kuat, jadi saya jauh sikit. Ada orang kata terlalu kuat, doktor, sebab suara saya suara perang. Dia terlalu jauh, saya jauhkan sikit. Moga-moga siapa yang komen tu harap-harap berpuas hatilah dengan suara saya hari ni kan. Baik, kalau ada muzik tu, muzik tenggelam. Mereka ni tidak mengetahui apakah itu faraid, apakah itu hibah, apakah itu wasiat. Hibah dan wasiat dianggap sama. Dan mereka ni, sebab tu kalau misal kata ada orang kata, dia kata mak saya dah bagi hibah dah. Dia kata mak bagi macam mana mak kata? Macam mana mak kata? Mak kata kalau aku mati, itu bukannya hibah, itu wasiat. Kalau dia kata kalau aku mati, kalau dia bagi terus, dia kata Kak Long, ini mak bagi gelang emas ni, bagi kepada awak. Maknanya itu orang panggil hibah. Dan syarat dia mesti ada syarat. Kita ulang balik cerita lama. Hibah ni ada syarat. Rukun dia ada 4. Hibah. Pertama adalah pemberi hibah. Kedua, mesti ada orang yang terima hibah. Orang dalam perut tak boleh lagi. Dalam perut. Ataupun dia kata, nanti kalau kau kahwin nanti, anak yang kau lahirkan itu aku hibahkan kepada anak tu. Anak tu tak wujud. Entah-entah orang tu tak kahwin. Ya? Ketiganya adalah harta yang tertentu. Harta tu adalah milik mutlak kepada si mati tadi, yang pemberi hibah tadi. Kalau harta dalam gadaian tak boleh nak dihibah. Sebab ada pemilik lain daripada tu. Mungkin bank. Kena tebus dulu. Kena tebus dulu. Yang keempatnya adalah ijab dan kabul. Biasanya hibah ni dia tak boleh dilaksanakan ataupun dia terbatal adalah disebabkan tidak ada ijab dan kabul. Ayah kata, aku berikan tanah ini kepada kamu. Tapi dia kata kejap ya, nak pergi kedai beli okok. Nanti kita sembang semula. Ucapan tu tak sambung.
Tiba-tiba sama macam kita nak akad nikah. Aku terima nikahnya yang tersebut itu, tapi sebelum tu kejap debor. Debor lebih. Kejap. Tak boleh. Dia mesti jawab dalam masa tu juga. Walaupun ada masa terdelay sikit lah sebab nak ambil masa, tapi dia ada dekat dalam tu, maka dibenarkan, barulah boleh terus. Bukannya mesti satu nafas. Betul, ya. Apabila satu orang tu dia memberi, mesti ada balasan, iaitu ada ucapan balas. Sekiranya tidak ada ucapan balas, maka dia tak boleh terima hibah tu. Kepada siapa yang boleh diberi hibah? Kepada siapa-siapa je yang dia nak. Dia nak bagi kepada orang kafir boleh, kepada bukan waris boleh, kepada waris pun boleh. Berapa banyak nak bagi semua pun tak apa. Yang keduanya iaitu wasiat. Wasiat ini iaitu pemberian kalau aku mati. Dia berlaku selepas mati, tapi ucapan itu mesti dibuat sebelum daripada dia mati. Sebelum dia mati dia ucap, kalau aku mati nanti tanah ni berikan kepada dia. Macam tu. Boleh kata? Bolehlah. Kalau aku mati. Kalau tak mati-mati, maksudnya tunggu sampai dia mati. Selagi dia tak mati, selagi itulah wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Tak sah. Ada syarat pula. Kalau misal kata kita nak buat wasiat ni, kena tentukan pula adakah wasiat itu boleh sah ataupun tidak. Dia kata dia berikan wasiat ini kepada anak perempuan dia. Maka anak adalah orang yang boleh terima pusaka. Apabila dia boleh terima pusaka, dia tidak boleh menerima wasiat. Apabila kita tahu yang dia itu adalah golongan yang tidak boleh terima wasiat, maka kita tak boleh bagi kepada dia. Katakanlah wasiat itu adalah wasiat yang sah, wajib pula kita berikan kepada dia. Berapa banyak? Dia kata, aku nak berikan satu tanah ni kepada si A. Tapi masalah, adakah tanah tu boleh diberikan kepada si A? Sebab wasiat tadi sah. Jawapan dia adalah belum boleh jawab lagi. Kenapa tak boleh jawab lagi? Kena tahu berapakah jumlah harta yang ditinggalkan. Kalaulah harta itu yang ditinggalkan itu adalah satu keping tanah tu je, harganya 100,000, 90,000 lah katakan, 90,000, maka yang layak bagi si A menerima adalah 30,000, kerana 1/3 daripada harta si mati. Katakan si mati ada 3 lot tanah, ukurannya sama, harga pun sama, maka satu tanah ni wajib bagi kepada A. Macam tu. Adalah isu di mana kalaulah si mati itu dia kata, abang, ini cerita benar lah ni, dia bagi tahu kepada anak bongsu dia. Dia ada 3 orang anak, perempuan, lelaki 3. Dia panggil anak yang ketiga dia, adik, ayah nak bagi tahu dengan kamu sesuatu. Iaitu yang pertamanya, kalau aku mati nanti, tanah ini diberikan kepada masjid, contohnya. Maka si ayah tadi pun mati. Anak nombor 3, dia beritahu kepada abang dia, nombor 1 dan nombor 2. Dia kata, abang, ayah telah pun berwasiat berikan tanah ini kepada kepada masjid. Kata si abang nombor 1 dan nombor 2, dia kata, iya ke tak? Dia tak percaya, sebab sebelum ni anak nombor 3 mana pernah cakap betul. Contohnya, apabila ada history tentang orang tu gagal dalam
suka menipu orang. Macam apa ni, seorang pengembala dengan biri-biri, kan. Mula dia panggil orang kampung. Dia kata, "Oh, tolong. Ada serigala serang biri-biri." Orang pun datang tengok. Dia pun ketahui. Ni cerita dengan komik yang ni dekat dalam buku cerita. Semua orang baca cerita tu. Sampai ketiga kali, tak ada orang dah nak percaya. Samalah kes macam ni. Agaknya macam tu lah kot. Sebab abang dia tak percaya. Maka wasiat tadi hanyalah terkena kepada anak bongsu sahaja. Anak nombor 1 dan anak nombor 2 tidak terkait dalam masalah wasiat ni. Maka dia ada 3 lot tadi kan. Ada 3 lot. Lot pertama bagi kepada abang. Lot kedua bagi kepada abang. Lot ketiga tu dia punya lah. Daripada dia punya, 1/3 daripada harta tu wajib diberikan kepada masjid ni tadi. Sekiranya luasnya tak besar sangat, maka ambil satu nilai, pergi dekat jabatan penilaian. Biasanya kalau tak buat pusaka, ya, kalau tak buat pusaka, biasanya kena dapatkan daripada penilaian swasta. Kalau kita kat sini kena pergi dekat rahim engkau. Kena pergi dia, ya, boleh. Maknanya dinilai harga tanah itu, kemudian nilaian itu diberikan kepada masjid ataupun tempat yang dia wasiatkan tadi. Tak perlu bagi tanah tu. Tanah tu kecil. Agak-agak masjid nak buat apa tanah kecil? 200 meter persegi. Agak-agak nak buat apa? Tak cukup. Tak boleh buat apa? Nak buat rumah apa susah? 200. Begitu. Okey. Tetapi yang paling ramai orang yang ada masalah, ya, iaitu tidak faham faraid. Pertamanya, kenapa tak faham? Kerana tak ada orang pun yang boleh berkebolehan dalam nak cerita pasal pusaka. Baru-baru ni saya pergi dalam satu tempat dekat kampung saya, dekat Zimbabwe. Saya offer lah. Saya offer diri saya. Saya jual diri saya sebenarnya. Saya kata, nak tak saya bercakap tentang pengurusan harta pusaka dekat surau ni. Dia kata, ini pengerusi kata ni. Pengerusi tu kata, minta maaf lah, dia kata, kita sebenarnya dah hari tu. Ada ustaz daripada sekian-sekian, dia mengajar faraid. Orang, pada pandangan saya, faraid ini memang penting. Tetapi dekat masjid-masjid, dia tak nak dengar sangat faraid tu. Dia nak tahu macam mana nak selesaikan masalah dia. Maknanya asatiza dia gagal di dalam nak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya dalam pengurusan harta pusaka. Maka timbullah masalah-masalah yang dulunya, pada saya lahir tahun 76, sekarang dah 44 tahun. Serasa tu Haji lagi tua daripada saya, agaknya gitu. Mungkin ada orang tua 100 tahun mungkin. Mungkin 200 tahun mungkin. Pada waktu tu memang tak ada orang pun yang reti. Baru-baru ni je baru orang reti. Nak cari siapa orang yang berkebolehan dalam nak menyampaikan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Tak ada. Boleh kata tak ada. Kalau ada pun, dia duduk dekat pondok. Siapa nak pergi pondok? Jarang. Zaman dulu minum stout pun orang kata halal lagi. Minumlah stout untuk kesihatan badan. Masing-masing ada kan, tengok paper tu. Zaman dulu bukan diorang tahu color. Dulu orang tak pakai tudung, sekarang orang dah pakai tudung. Macam mana orang nak faham tentang faraid, sedangkan ilmuwan tu tak ada dah. Kalau yang ada pun, orang tu pula tahu pasal faraid aja. Faraid ini tidak menyelesaikan masalah. Dia adalah kaedah pengurusan harta pusaka. Sebab faraid dia mesti bersekali dengan pengurusan. Kalau faraid dia tahu, tetapi pejabat tanah tak tahu, pejabat amanah raya tak tahu, mahkamah syariah tak tahu, mahkamah tinggi tak tahu, macam mana nak mengurus? Contohnya, kalau dekat dalam geran tu nama lain, dekat geran si mati, dekat nama si mati orang lain. Faraid boleh selesaikan masalah ke? Ayah kau.
Ini cerita semalam. Ha. Cerita semalam. Minta maaf lah, ada cerita-cerita dia. Kan? Dekat dalam geran, nama dia Husain bin Ahmad. Oh, Husain. Nama betul dekat dalam geran adalah Kasim bin Muhammad. Oh. Bila kita nak buat pusaka, tak boleh buat pusaka. Kata apa ni, pegawai pusaka, dia kata Ahmad, dia kata Kasim, Husain dengan Kasim orang yang berbeza. Kata anak, orang kampung tu panggil dia Husain. Padahal dekat dalam surat mati nama Kasim. Macam mana nak buat? Adakah Faraid boleh menyelesaikan masalah? Faraid tak boleh menyelesaikan masalah. Tetapi Faraid itu adalah kaedah untuk nak menyelesaikan masalah pusaka. Sehinggalah ada naratif-naratif yang mengatakan bahawa bagi sama banyak je lah. Lain senang. Adil. Siapa kata adil? Siapa yang kata? Itu adalah pemikiran kita. Kita yang kata benda tu adil. Padahal Allah SWT dah turunkan dah surah An-Nisa. Ayat 11, 12 dan 176. Ada bahagian masing-masing yang terdapat di dalamnya. Hukum tu turun terus direct kepada manusia. Tak payah nak takwil. Sebab ayat dekat dalam surah An-Nisa, ayat 11, mana-mana yang ada dekat internet tu, cuba cek dekat dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Tak perlu nak takwil, tak perlu nak apa kata orang tu, apa kita panggil, kiaskan kepada sesuatu. Tak perlu. Anak lelaki dua bahagian daripada anak perempuan. Jelas dekat dalam apa? Dekat dalam surah itu. Begitu. Maka daripada mana datangnya? Ini adalah datangnya daripada orang tua-tua dulu. Jadi kita pun orang yang tak reti sama, maka kita pun kata kita bagi sama banyak. Sampailah kepada hari ini semua orang bercakap benda yang sama. Orang tak tahu, Farid dia kata kami tak tahu. Macam mana nak buat? Carilah. Orang tu tak ada di kalangan kita. Macam mana nak cari? Berapa banyak nak kena bayar? Ini antara satu kenapa punca, kenapa orang tak nak sangat kepada Farid. Berapa nak kena bayar? Takut sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Harta tadi bukannya harta kita. Asalnya ayah yang punya. Tiba-tiba bila ayah mati, jadi milik kita. Patut bersyukurlah. Carilah, pakat-pakatlah dengan adik-beradik semua untuk bahagikan harta pusaka tu dengan cara yang baik, cara yang elok. Begitu. Kemudian panjang ni, boleh boleh. Kekeliruan. Ya, tadi saya kata kekeliruan tentang hukum faraid. Tak tahu 1/6. Pernah kalau kita tanya dengan isteri. Isteri kata suami mati meninggalkan isteri dan juga anak-anak. Dia kata saya isteri si mati, anak-anak si mati, maka harta tu dia akan pergi kepada kami je. Cerita tu di mana? Biasanya di Felda. Laki bini datang. Ya, bila dia datang, dia suami buat kerja sama-sama, ya, dapat membina keluarga, rumah pun dah cantik. Tapi bila si suami itu mati, dia ingat harta tu tiada orang lain yang punya, hanyalah dia dan anak-anak. Kalaulah si mati itu hanyalah ada isteri dan juga anak perempuan, harta tak habis. Sedang ataupun tidak, sebenarnya kita makan harta haram. Berapa ramai orang yang makan harta haram sampai kepada hari ini. Yang bakal nak makan harta haram pun ada. Tadi saya cerita dah kepada Tuan Haji berkenaan dengan satu orang malam tadi tanya saya, orang tu dia baru terima anak angkat. Anak angkat dia baru 2 bulan, ambil daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baru 2 bulan. Lepas tu dia kata dengan saya, dia kata saya nak hibah harta tu. Saya kata kenapa nak hibah? Senanglah dia nanti kalau saya mati. Saya kata kalau budak tu mati macam mana? Budak yang 2 tahun, yang 2 bulan tadi, kita ni tak, semua orang tak tahu bila dia mati. Kematian ini mungkin
budak yang umur 2 tahun, 3 tahun. Yang tua apatah lagi confirm dah. Tapi kita ingat yang tua mati dulu. Rupanya budak mati dulu. Anak yang kita sayang tengok sihat walafiat. Kita ingat dia boleh jaga kita. Kita jaga dia. Perasan ke tak tu? Dia kata dia nak bagikan harta ini kepada anak angkat dia. Baru 2 bulan. Saya kata kalaulah misal kata anak yang lahir 2 bulan ini, kalau dia mati, agak-agak dapat kepada siapa? Jadi saya kata orang yang dapat pusaka daripada, sebab kita dah pindah milik kan, daripada kepada anak angkat tadi kan, maka yang dapat dia adalah mak dia. Walaupun mak dia dah buang dia. Mak dia adalah satu orang pelajar, orang tak kenal pun. Jaga-jaga anak-anak semua. Ya, ini nasihat. Sebab jagalah keturunan. Keturunan kita jaga. Jangan sampai ada anak lain. Belum lagi waktunya. Waktu ni waktu belajar. Waktu belajar dulu. Lepas habis kalau misal kita gatal sangat, kahwin segera. Jangan letak mahal-mahal. 10,000 sudah ha. Kalau nak murah lagi 15,000 pada anda. Murah-murah ya. Murah-murah je. Janji laku. Kan? Untuk memastikan apa ni, kita keturunan kita. Oleh kerana kita ni kurangnya pendidikan agama, menyebabkan kita terberanak awal. Anak ni tadi dijaga oleh orang lain. Kita takkan simpan. Kerana apa kita tak simpan? Kerana dia tu adalah aib kita. Tapi kena ingat ya adik-adik ya. Anak tadi dia tetap anak kita sampai bila-bila. Mana yang ada anak di luar nikah, minta maaf katalah. Kalau ada orang ada di kalangan kita di dalam ini ataupun di alam maya. Dalam online ni ada anak luar nikah. Tolong pastikan cari balik anak tu. Walaupun kita tak nak jaga dia, sudah pun JKM bagi kepada orang ini. Kita kena tahu dia duduk dengan siapa. Dan bagi maklumat kepada orang yang jaga ini, saya adalah mak dia. Kalau berlaku apa-apa kepada dia, saya adalah waris dia. Ayah dia tadi katakan dia buat dengan lelaki kan. Lelaki itu adalah lelaki yang dikahwini. Anak tadi memang DNA-nya kepada ayah tu, tetapi oleh kerana dia buat pada waktu sebelum daripada perkahwinan, itu tidak dianggap sebagai ayah dia. Bin Abdullah ataupun binkan kepada mak dia. Yang sebaiknya biasanya orang buat dua ni lah, bin Abdullah ataupun binkan kepada mak dia. Ramai orang tak letak mak dia. Kerana apa? Nampak sangat tu mesti anak something wrong ni. Yang rosaknya siapa? Kita lah yang merosakkan dia. Kita mengatakan ni anak tak patut, jangan kawan dengan dia. Tengok tak percaya, akan datang. Tapi kita sambung balik cerita tadi. Si anak ni tadi, apabila mak dia mati, anak tadi tetap dapat terima pusaka daripada mak dia. Sebab mak dia mati. Tapi kalau anak zina tadi tu mati, mak dia dapat balik. Kita ingat mak mati dulu, rupanya anak mati dulu. Kalaulah misal kata kita pisahkan, kita tinggalkan ataupun kita buat tak tahu je pada anak-anak ini, kan? Dia tak tahu orang tua dia siapa. Jaga-jaga anak-anak ataupun waris kita makan harta daripada anak yang ditinggalkan tadi, yang anak tak sah taraf tadi. Selagi mana kita meminta ampun daripada Allah SWT, Allah SWT pasti akan ampunkan. Orang yang bercakap di belakang-belakang itu, itulah orang yang berdosa. Kerana dia dah minta ampun pada Allah SWT. Sebab tu kita mulut kena jaga. Dia bertobat. Betul. Ya? Kemudian disebabkan oleh kerana orang tidak mengetahui tentang ilmu faraid, maka ramailah orang kata kalau buat faraid nanti akan berlakunya pertikaian, pergaduhan. Ya, itulah yang biasa, sebab tak ada orang pun yang faham tentang faraid itu. Orang nampak macam faraid itu
benda yang dibenci lah. Dibenci. Sedangkan hukum itu adalah hukum Allah SWT. Bukannya ustaz-ustaz ataupun asatidzah yang buat. Ini adalah Allah. Kita yang sampaikan kepada orang. Itu pun tak ada orang yang nak dengar. Yang keseterusnya, saya kata sepanjang saya kata. Yang keduanya, sebab apa faktor jadi macam ni? Kerana ketiadaan dokumen rasmi. Nak buat pusaka, mestilah ada dokumennya. Bayangkan cerita semalam. Kalau orang tu nampak hari ni, ambil pengajaran apa yang saya kata. Kita ni nak buat pusaka, mesti ada dokumen yang rasmi. Orang ni saya tak tahu apa dekat pikiran dia. Dia meletakkan kad pengenalan dia di hujung, bayangkan ini kertas. Kad pengenalan tu dia letak dekat ujung bucu. Tangkap daripada jauh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Macam mana kita nak buat dokumen tu? Nak jalankan kuasa? Sebab tak ada orang pun yang nak beri dokumen. Surat mati tak ada. Macam mana nak buat? Kita kata kita nak buat Tok Nyang punya, tapi surat mati Tok Nyang pun tak ada. Macam mana nak buat? Jadi kita kata biar dulu lah. Sampai tu yang jadi 7 generasi tu. Nak cari tak jumpa, nak cari tak jumpa. Cerita yang saya kata 1901 tu, itu di Penang. Tanah mahal kat sana. Tapi tak ada orang cara. 7 keturunan. Masya Allah. Kemudian, apabila berlaku kematian, simpanlah surat mati tu. Janganlah kita buat sambil lewa. Masalah timbul apabila dekat dalam geran tu dia tak ada nama ada, tapi kad pengenalan tak ada. Macam mana nak buat? Jadi dokumen-dokumen rasmi ni perlulah kita simpankan. Kemudian yang ada lagi dua. Yang keduanya yang seterusnya adalah tuntutan di mahkamah ataupun pejabat pusaka kecil yang lama. Tuan-tuan kena faham satu, iaitu proses nak buat pusaka ni bukan minta hari ni esok dapat, buat hari ni dapat, tak. Sebab hari ni saja ada berapa ramai orang mati kat Terengganu. Yang tak buat lagi, ini baru hari ni mati. Yang semalam mati. Yang semalam punya. Sebab itulah pusaka itu dia makin lama makin banyak. Janganlah kita kata benda yang tak baik. Dan kita kata buatlah lambat ni. Bila kita kata benda tu lambat, dia akan menyusahkan kita di masa hadapan. Kita tanpa kita sedar, kita makan harta haram. Ni satu cerita lah. Satu cerita. Dekat Kampung Lingai. Batu Akik. Lingai Batu Akik. Ya, dekat Kampung Lingai. Ada satu orang ni, dia tersalah tanam pokok durian. dia salah tanam pokok durian dekat tanah orang. Lepas tu dia marah. Dia kata, tanah ini pokok ni aku yang tanam. Pokok ni aku punya. Dia pagar kawasan tu. Dia pagar dekat tanah orang. Boleh ke? Tak boleh. Bagi orang yang belajar, dia tahu tu tak boleh. Tapi orang yang tak belajar, dia akan kata sebagai seboleh-boleh mungkin, ianya boleh. Macam tu. Ya. Kemudian kesukaran mendapatkan waris, ya, kesukaran untuk dapat waris. Sebab dah lama sangat. Nak cari waris sehingga kan kita tak tahu dia ni hidup ke mati. Kadang-kadang waris ni sudah berpindah kat Perak. Perak alamat pun tak ada. Macam mana nak cari? Ini adalah salah satu daripada masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pusaka tu bermasalah dalam kita pengurusannya. Begitu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Norma masyarakat Melayu yang menganggap membagikan harta pusaka dengan segera adalah kerana tamakkan harta-harta si mati dan menyebabkan terjadinya perebutan antara ahli keluarga.
Jadi bagaimanakah kita boleh membetulkan persepsi ini, Doktor? Orang kata tamak harta tu dah lama dah. Tapi ada lagi ayat yang dulu daripada tu. Iaitu, tak sabar lagi ke? Kan baru tanah tu masih merah. Kenapa nak sangat harta pusaka ni? Tak boleh tunggu ke? Nak tunggu bila? Nak tunggu sampai bila? Apabila berlaku saja kematian, dah boleh dah nak buat pusaka. Pada peringkat awal, kumpulkan semua harta-harta si mati. Kita ni nak jadi orang pentadbir. Orang yang nak membantu waris-waris ni tadi. Jangan cari pentadbir orang tua. Yang umur 60 lebih dah nak masuk 70. Kerana 60-70 tu takut-takut dia stroke. Bila dia stroke, dia akan menyusahkan kita untuk nak buat pusaka ni tadi. Sebaiknya adalah cari orang muda. Ya, kerana orang muda dia sihat dan cepat buat kerja. Maka apa yang dikatakan oleh masyarakat, kubur masih merah tidak boleh dipakai. Kita kena bagi tahu dengan masyarakat bahawa buatlah segera. Saya baru-baru ni saya bercakap di mimbar khutbah Jumaat di satu tempat ni. Kita kena bagi tahu dengan masyarakat, inilah yang patut dibuat. Ada setengah-setengah masjid dia tak bagi bercakap tentang pusaka. Kerana apa? Sebab awak bukannya imam nak bercakap tu. Dia tak semestinya imam. Kita dalam khutbah Jumaat mestilah mengikut kepada keperluan kawasan setempat. Tak mesti kita cerita pasal cinta air sungai kita. Ataupun kita kata cerita pasal Palestin. Untuk apa cerita Palestin sedangkan pusaka itu ada banyak masalah? Ceritalah mana yang ada keperluan. Oleh kerana kita ni jadi takut kerana mesti nak centralize. Minta maaf lah pejabat agama. Bukan kita nak kata benda tu tak penting. Penting juga sekiranya tidak ada isu setempat. Contohnya, kalau misal kata kita nak cerita pasal keperluan untuk meluruskan saf. Jangan bersembang dekat masjid pada waktu khutbah. Pada waktu tu lah kita nak bincang pun sebab keperluan pada masjid itu. Begitu. Maka sambung semula. Maka apa yang dikatakan tadi ketamakan harta tadi tidak benar, kerana itu hanya segelintir orang. Adakah kerana kita kata bila kita buat cepat-cepat ni orang ni tamak lah sebagainya? Itu adalah sikap negatif, perception kita je kepada orang. Mana boleh kita sapu semua? Itu adalah mungkin keluarga dia je, keluarga orang lain okey je. Inilah bila kita cerita bak kata ada orang politik kata benda tu tak betul, dia cerita selalu jadi betul. Nampak tak? Seolah-olah itulah yang sepatutnya yang berlaku dan menyebabkan perebutan di antara keluarga. Itu keluarga dia je. Kalau kenapa jadi macam tu? Kerana kita mempromosikan perebutan dan ketamakan. Cuba kita promosikan cerita baik-baik. Kita kata buat apa ni, lelaki kena dapat lebih kerana dia ni sekian-sekian. Perempuan kenapa dapat satu bahagian? Kerana Allah SWT tentukan lah, dia tak perlu bagi pada siapa-siapa. Dia dapat duit 30,000 beli emas, itu semua dia punya. Orang lelaki kena buat apa? Dia kena sara keluarga dia. Kalau lah misal kata dia kena sara mak dia, maknanya duit daripada duit dia tu lah dia nak sara mak dia. Saya kira mak dia dah tak ada pendapatan lain. Kenapa kita bersangka buruk kepada Allah SWT? Kenapa kita kata benda, kalau kita buat benda-benda macam ni akan menyebabkan perebutan? Itu adalah persepsi yang salah. Kita cerita benda baik, jadi baiklah dia. Kita cerita benda buruk, jadi buruklah. Ni sekarang ni ada pernah tengok cerita John Wick tak? 1, 2, 3, 4 nak masuk 5 ni atas permintaan. Kerana apa? Itu semua adalah promosi kepada cara macam mana nak membunuh orang. Anak kita suka tengok anak kita yang baru lahir ni tadi, yang baru kecil lagi kan, beres anak kita kan. Tengok cerita John Wick tu.
Last sekali, anak kita belajar macam mana nak bunuh orang. Cuba kita letakkan dekat TV kita tu surah-surah tertentu. Pagi tengok cerita ni, tengok cerita ni. Apa jadi pada anak kita? Anak kita tak pasang pun tak apa dah. Tahu dah cerita tu apa. Sama juga. Tapi oleh kerana kita mempromosikan benda yang negatif, maka anak kita jadi negatif. Anak kita melawan disebabkan apa? Disebabkan kita. Kita tunjukkan cerita yang melawan tu. Sikap tu datang daripada televisyen. Kalau nak tengok cerita kartun, carilah cerita kartun yang sesuai dengan dia. Nak membina jati diri dia. Tak adalah berlakunya perebutan dan juga ketamakan. Ketamakan tu hanya dia je, keluarga dia. Semalam ni lah punya cerita kan. Saya sebenarnya cerita pusaka tu hari-hari. Kebetulan cerita tu datang semalam. Orang ni datang daripada Dungun. Dia dapat duit sebanyak 119,600. Banyak 100. Tanah ini adalah dimiliki oleh si mati dan dah turun milik dah. Ya, jadi dah nama, dan diorang ni semua bersetuju untuk buat joint venture dengan satu developer buat rumah. Yang dah siap rumah tu baru 2 biji. Duit tu sekarang ni sudah ada pun dekat Peguam. Jadi dia daripada Dungun datang ke Kuala Terengganu semata-mata nak ambil duit. Bila nak ambil duit, Peguam kata tak boleh ambil. Kenapa tak boleh ambil? Saya tak berani bagi. Kena minta CJ Farid dulu. Jika apa-apa berlaku, ini ada. Dia pun pergilah cari orang yang mana yang boleh buat dokumen tu. 3 tempat dia pergi cari. 2 daripadanya adalah Peguam. Dua Peguam ni tak berani nak buat. Dia kebetulan dia cari dekat Kuala Nerus. Jumpalah satu perunding harta pusaka. Saya letakkan alamat tu dekat rumah saya. Jadi dia pergi kat rumah saya. Bila pergi kat rumah ni kat mana? Dia kata rumah sekian-sekian lah. Dia kata tak ada pun. Memang betul tak ada sebab tak buat appointment dulu. Apa-apa pun nak buat appointment lah. Dia kata. Jadi dia kata nak jumpa. Maka semalam tu pergilah jumpa. Bila jumpa, masalah timbul apabila ada salah seorang daripada waris-waris ni ego. Kita minta kad penalan dia letak kertas A4. Ni kertas A4 ya. Nampak bayangkan ya, kertas A4. Dia letak kad penalan kat ujung ni, lepas tu tangkap gambar daripada jauh. Apa? Duit tu dah di ujung dah pun. Last saja minta bagi kad penalan 119,600 boleh dapat duit tu. Kenapa kita ada sikap tamak macam tu? Dia berkatakan bahawa dia adalah orang yang berautoriti untuk buat pusaka ni, bukannya orang-orang lain. Sombong. Ini adalah sikap yang tak patut ada pada kita. Nak buat pusaka, dia mesti ada melibatkan Farid. Pengurusan pusaka, Farid tu dah ada kat situ. Ya? Macam mana nak bagi duit tu? Ikut Farid. Kalau pada waktu tu ada setengah-setengah nak bertaharus atau nak lepaskan, terlepas daripada terima. Sekarang ni disebabkan satu orang, maka duit tu tak boleh turun lagi. Kenapa kita menyusahkan orang lain? Mungkin kamu adalah satu orang yang tak ada masalah duit, tapi bayangkan adik-beradik lain ada masalah kewangan. Pernah sedar tak masalah ni? Ya? Jangan disebabkan kita ni kita rasa kita pandai. Apa orang lain tak pandai ke? Bila kita pandai, jangan cakap orang bodoh. Bunyi perang kan? Bunyi perang. Jangan sangka orang lain bodoh. Kau seorang je pandai. Tak betul. Maka elakkanlah daripada sikap-sikap yang seperti ini yang akan menyebabkan persaudaraan silaturahim akan terputus bila-bila masa. Dan kena ingat satu, bila terputus hubungan silaturahim, pasti dan pasti tidak akan dapat masuk syurga. Ingat itu. Wallahu a'lam. Umum mengetahui pengurusan harta pusaka mengambil masa yang agak lama dan melibatkan beberapa prosedur organisasi berlainan. Boleh Doktor terangkan apakah implikasi kegagalan dan kelewatan pengurusan harta pusaka?
Baik, terima kasih. Apabila satu kegagalan kita dalam kelewatan mengurus satu pusaka, kesan dia adalah dari segi ekonominya. Sepatutnya pada hari ini kita akan dapat duit sebanyak RM30,000 daripada duit pusaka. Kalaulah Tuan Haji hari ini dapat RM30, katakanlah, apa Tuan Haji nak buat? Makan ya. Ha? Makan ya. Makan. Selain daripada makan, takkan RM30,000 untuk makan? Makan lah. Lagi Buat beli pakaian. Okey, ini disebabkan, ini adalah disebabkan oleh faktor kita. Faktor umur kita. Kita nak settle down dah. Tapi bagi orang yang muda-muda dapat 30 hari ni, agak-agak nak buat apa? Beli tapak Orang yang muda-muda, dia fikiran dia berjauh daripada pemikiran dia sekarang. Kalau ada duit, macam-macam boleh jadi. Kalau tak ada duit je tu Haji. Kalau tak boleh buat apa. Kenapa jadi macam tu? Kerana duit ni dia ada kuasa dia sendiri. Dengan duit, kita boleh membeli kebahagiaan. Dengan duit juga kita boleh beli pendidikan. Dengan duit juga kita boleh beli kepercayaan. Dan dengan duit juga kita boleh beli kejayaan. Insya-Allah. Kalau tak ada duit, adakah kita boleh dapat education? Tidak. Yang percuma dekat masjid, itu pun tak datang. Percuma tak datang. Apatah lagi masuk dekat dalam universiti, kena bayar ribu-ribu. Kita tanpa kita sedar bahawasanya, ya, apabila berlaku saja kelewatan pengurusan harta pusaka, kesannya kepada orang lain. Anak-anak orang itu katakan, sepatutnya bila si mati ni dia meninggal dunia, dia ada anak-anak dia ni. Anak-anak dia nak makan pakai duit siapa? Tahu ataupun tak, siapakah orangnya yang patut memberi makan kepada waris ini? Contohnya, si mati meninggalkan isteri dan juga anak perempuan. Maka selebihnya dikuasai, diperolehi pula oleh saudara-saudara si mati. Dia dapat faraid. Maka daripada duit itu dia boleh buat satu perniagaan untuk menjaga anak yang ditinggalkan oleh si mati. Nampak tak apa kesan dia? Kita tak nampak, kita nampak duit je. Kita tak nampak perkara-perkara lain yang menyebabkan daripada ianya disebab kegagalan tadi. Antara lain lagi, ya, implikasi kegagalan kelewatan. Kemungkinan yang saya sebut tadi adalah waris-waris dah tak dijumpai. Patutnya waris tu dia boleh terima pusaka pada hari itu, tapi kita buat lewat. Setelah 20 tahun, orang tu mati dah. Dia mungkin ada perancangan, konon-kononnya mungkin dia nak bawa, kalau dia dapat duit 30,000 ni, patut dia bawa anak dia ni boleh pergi universiti. Tapi oleh kerana kita ni degil, emosi, orang tadi tak boleh terima duit dan anak dia tak boleh masuk universiti. Ini semua salah kita, kerana kita tak nampak kebaikan dari segi kita buat pusaka tu. Begitu. Antara lain ada lagi tak? Cabaran. Antaranya adalah emosi. Ya? Cabaran emosi, pertelingkahan keluarga. Kalau tak ada duit, gaduh pun boleh. Perceraian pun boleh. Sedangkan kita bila buat pusaka tu, kita boleh menyelamatkan perkahwinan kita. Ya, begitu. Keengganan berbincang tentang faraid juga, ya, ini emosi akan menyebabkan pusaka itu dianggap sensitif. Bila dah lama-lama cerita pasal pusaka pun tak nak dengar dah, sensitif dengar. Kan? Dan ada antara waris yang tidak berpuas hati dengan pembahagian itu walaupun dia menurut syarak. Ya. Kemudian yang terakhirnya adalah kehilangan hubungan kekeluargaan tadi. Ya. Apabila
berlaku saja kelewatan, ya, dia akan menyebabkan tadi iaitu hilangnya hubungan kekeluargaan, ya. Sebab duit ni boleh merapatkan hubungan silaturahim. Jaga-jaga, bukannya semua, kadang-kadang bukan semua duit, tetapi duit boleh menghubungkan silaturahim antara kita adik-beradik. Cuba kembali semula kepada masa kita kecil-kecil dulu. Adik-beradik kita tu Haji, berapa orang adik-beradik kita? Ada 7 orang. Anak-anak adik-beradik kita main sama-sama. Mak kata apa itu kita dengar je. Tapi bila kita dah besar, kita ikut perasaan kita. Kita tak peduli orang lain, tak pedulikan adik-beradik lain. Kita rampas harta anak adik-beradik kita. Kita tak berikan. Kita lah orang yang punca kepada kelewatan pengurusan harta pusaka kerana kita tamak dengan duit 3,000 ataupun satu jumlah duit. Kalau kita buat pusaka cepat, nanti dapat ke diorang. Ada setengah-setengah tu, apa yang diorang buat adalah diorang bagi mengikut 2 bulan sekali. 2 bulan sekali bagi satu orang, ataupun 3 bulan sekali bagi satu orang. Adakah itu pembahagian yang baik? Jawapan dia tak baik. Kalau pendapatan itu adalah datangnya daripada kelapa sawit, maka sawit ni dia punya harga dia berbeza-beza tiap-tiap bulan. Mungkin bulan itu dapat 1,000, bulan kedua dapat 2,000, bulan seterusnya dapat 500. Bukan semestinya dapat satu jumlah yang sama. Maka pembahagian itu pun tidak sesuai. Dia kena beri setiap bulan itu mesti ikut faraid, untuk kita elakkan daripada makan harta haram. Begitu tu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Implikasi yang Doktor terangkan sebentar tadi menjadi satu cabaran kepada waris dalam menguruskan harta pusaka. Boleh Doktor kongsikan bagaimanakah waris boleh mendapatkan khidmat nasihat dalam memastikan pengurusan harta ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya? Baik. Mungkin jawapan ni mungkin tak lengkap, tak sempurna. Saya cuba jawab. Benda dapat lambat. Boleh teruskan. Baik. Antaranya adalah, saya kiranya kalau kita nak dapatkan khidmat nasihat, carilah orang yang berkelayakan dalam nak mengurus harta pusaka. Pertamanya sekali adalah pergilah dekat pejabat pusaka. Pejabat pusaka ni untuk tahu perundangan, apakah yang patut dia buat dan apakah langkah selanjutnya. Sekiranya si mati mempunyai ada waris yang ramai, pastikan semua waris tu ada. Dengan khidmat nasihat daripada pegawai pusaka dekat sana. Tapi antaranya yang ada masalah apabila ada di kalangan kita yang sorok waris. Bila satu orang yang menyorok waris ni, ya, dia sepatutnya si mati tu ada 4 isteri, tapi yang buat tu isteri yang ketiga, maka isteri ketiga dia akan letak dia dan juga anak-anak dia sahaja. Jadi orang yang kalau melibatkan nak pencarian waris ni, perlu cari pegawai atau peguam syar'i untuk tentukan siapakah orangnya yang boleh terima pusaka tu. Bukannya kita letak je siapa-siapa, tak boleh. Ataupun kita boleh minta bantuan daripada perunding harta pusaka, ya? Iaitu antaranya kalau dekat Terengganu ni boleh minta tolong dengan Ustaz Wadul Halim, Wan Harun. Kalau pernah dengar radio Terengganu, dia sedia membantu. Kalau dekat Kuala Nerus, saya lah antara orangnya yang terkehadapan. Sehingga kan ada satu orang ustaz ni, ada ustaz dan juga peguam, dia ditanya oleh seseorang. Dia kata macam mana nak buat pusaka ni? Dia kata saya minta maaf, dia kata sebab saya tak boleh bagi jawapan.
yang boleh bagi jawapan ni pergi tanya dengan Dr. Jaharudin. Kerana dia mahir dalam bidang ni. Memang benar. Kerana kita tak boleh tanya sebarang ustaz dalam nak menyelesaikan pusaka ni, kerana setiap orang ada keahlian dia. Orang yang reti pasal tajwid. Maknanya dia mahir dalam Al-Quran. Nak tahu pasal sirah, carilah orang yang selalu cerita pasal sirah, barulah boleh kita tahu cerita sebenar. Ini pergi tanya sirah dengan orang faraid, mana boleh jadi? Tak tahu. Orang nak tahu pasal pengurusan harta pusaka, mestilah cari orang yang mahir dalam faraid. Barulah kita akan dapat satu jawapan yang tuntas dalam nak mengurus harta pusaka itu tadi. Kemudian kemungkinan besar juga kita boleh tanya juga dengan orang-orang yang berpengalaman lah. So, contohnya seperti hakim, boleh tanya diorang ni adalah orang yang berkecimpung dalam bidang ni. Wallahu a'lam. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Kiranya para penonton di Facebook atau peserta yang hadir mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh dikemukakan sekarang. Ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Dipersilakan. Belum ada lagi? Belum ada lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, boleh istighfar tu dibatalkan? Maksudnya, saya bagi contoh, nenek saya bagi gelang emas secara istighfar kepada mak saya melalui 4 rukun tu lah. Tetapi nenek saya minta balik. Boleh ke? Nenek minta balik? Ya. Sebab apa nenek minta balik? Sebab anak lelaki dia kata tak adil. Dia bagi. Dia mak nenek hidup lagi? Hidup lagi. Jawapan dia, saya ulang balik soalan dia. Ada seorang pelajar tanya di mana gelang emas ini telah pun dihibahkan daripada nenek dia kepada mak dia. Betul kan? Tapi tiba-tiba nenek nak ambil balik. Syarat hibah saya tak sentuh lagi satu, iaitu qaubat. Apabila satu orang dia nak buat hibah ini, kalau saja cakap memang milik dia, tetapi orang itu boleh tarik balik sekiranya dia tidak menguasai barang tu. Qaubat ni adalah sesuatu yang telah pun diberikan. Dah bagi dah. Emas tadi dah bagi dah kepada mak, dah. Maknanya nenek tidak boleh ambil balik harta itu daripada mak, kerana orang panggil buruk siku, orang panggil. Sebab benda dah bagi. Benda dah bagi, tak boleh tarik balik. Sebab dia kata, aku berikan emas ini kepada kamu. Nah, inilah barang dia. Itu qaubat. Kecuali kalau dia kata macam ni, tanah yang di sana itu aku berikan kepada kamu. Dia tak kata kalau aku mati, dia kata aku berikan kepada kamu. Tapi anak ni tadi duduk dekat mana? Dia duduk kat Perlis. Sedangkan tanah tu tanah sawah. Yang buat kerja tu siapa? Dia. Ada tak qaubat kat situ? Tak ada qaubat. Maka kalaulah dah tukar nama sekalipun, maka mak golongan yang boleh tarik balik adalah ibu bapa, datuk nenek kepada anak dan juga cucu. Sebab anak tadi, orang yang diberi tadi, dia belum lagi mengusahakan tanah tu. Cuma orang tua dia je, itu boleh ambil balik. Dapat? Maknanya cakap dengan nenek tu nanti, kata nenek tak boleh ambil balik sebab benda tu sudah pun diserahkan. Tapi kalau nak jaga hubungan, mak bagi balik dekat nenek tu tadi. Dengan hati ni nak dengan ikhlas beri kembali. Maksudnya sedekah balik.
kepada waris, kepada mak dia, kepada nenek tadi, kerana nak jaga hubungan antara adik-beradik lelaki dan juga perempuan. Kalau itu yang ada, kita akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah, kita bagi balik barang kemas ni tadi kepada nenek. Lepas tu yang keduanya, kita dapat pahala silaturahim kerana kita cuba buat hubungan semula dari adik-beradik tu, adik-beradik lelaki. Mungkin itu yang terbaik. Fikirlah mana-mana satu, sebab pahala dan dosa itu terletak pada kita, bukan terletak pada orang. Kan? Kita fikir sendirilah. Nak pahala banyak, buatlah kebajikan. Kalau tak nak, ambil terus dah apa. Sebab itu memang hak kita. Mak dah bagi dah pada waktu tu. Pertanyaan lain. Sementara kita ada banyak masa sebenarnya. Biarlah saya saya sambung sikit lagi. Ni cabaran dia dalam mengurus satu cabaran dalam mengurus satu pusaka ni. Dia melibatkan proses pengurusan dan juga pentadbiran. Ni kena jaga juga ni. Iaitu proses birokrasi yang rumit. Kadang-kadang urusan pentadbiran seperti di amanah raya, mahkamah dan juga pejabat tanah sering memakan masa dan juga banyak dokumen yang kita terpaksa submit. Terpaksa. Dia kata nak itu, kita terpaksa ikut. Ini adalah masalah dokumentasi. Kalau kita nak selesaikan benda tu, bersiap sedialah. Contohnya, kan, dia kata dekat sini, dia kata nama orang ni nama lain. Dekat dekat sijil mati nama lain. So kata dia, awak kena pergi dekat biro guaman atau lantik peguam untuk dapatkan perintah daripada mahkamah, betulkan balik nama dekat dalam geran. Ini semua memakan masa, birokrasi tu. Kalau kita tak ikut, kita tak akan sampai bila-bila pun harta tu tak boleh diselesaikan. Kalau tak kita mulakan. Agak-agak antara adik-beradik kita, adakah adik-beradik kita nak buat? Adik-beradik kita pun tak nak buat. Tapi kena ingat satu, apabila kita buat untuk keluarga kita, Allah SWT akan beri ganjaran lebih. Sebab kita memudah cara. Kita tak nak orang lain dapat dosa disebabkan oleh kita ada kemampuan untuk mengurus, tapi kita tak nak mengurus. Begitu. Kemudian yang keenamnya, ni ikut dekat sinilah. Sebab datang lambat kan. Apa yang ada lah, insyaAllah. Yang keenamnya iaitu kos pengurusan yang tinggi. Jangan kerana duit kita tak nak urus. Ada setengah-setengah orang kata apa, dia kata, malas aku buat pusaka ni, nanti siapa nak bayar? Siapa nak bayar? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kos untuk pengurusan ini boleh ambil je daripada tanah tu. Tapi kena ingat, kalaulah tanah itu melibatkan ada lebih kurang dalam 20 orang ataupun 20 dan lebih kematian, agak-agak sikit ke charge yuran untuk buat pusaka ni? Sampai 20 lebih kematian, melibatkan mungkin 100 orang waris. Sikit ke? Ini semua banyak. Dia ada kos. Silap-silap kalau pergi, kalau saya sendiri kan, kalau 20 orang kan, minimum dia 20,000. Minimum dia 20,000. Belum lagi cerita lain lagi. Agak-agak, kalau misal kata kita tak mampu nak bayar dengan duit, kita tak ada duit, kita boleh cakap je dengan pegawai perunding, pegawai dengan apa perunding pusaka yang lain kan. Cakap dengan dia, cakap direct je. Saya tak ada duit, boleh tak saya gantikan upah ini dengan tanah? Selesailah. Daripada kita sedia makan harta haram, lebih baik kita gantikan dengan macam tu daripada 5 tanah yang ada, buang 1, tinggal 4. Kat mana ruginya? Dah orang dulu tak nak buat, biarlah kita buat. Begitu. Ya. Kemudian cabaran yang seterusnya adalah harta yang tidak dituntut. Punyalah banyak harta yang tidak dituntut. Antaranya adalah apa? Banyak harta pusaka terbengkalai kerana waris tidak mengetahui kewujudannya. Tiba-tiba dia orang tak tahu pun. Ada yang setengah tu dia kata saya dah tua-tua ni buat tahu. Rupanya tanah tu tanah ayah.
Selama ni siapa yang kerjakan tanah tu? Tak ada tahu. Siapa yang kerjakan tanah tu? Dia kata, saya baru tahu je ini tanah ayah. Sebabnya nama ayah kan Hussein. Nama dekat dalam surat mati nama Kasim. Jadi dia tak tahu itu sebenarnya tanah ayah dia. Bila dah ada dah tua ni, dia kata baru saya dapat tahu tanah ni rupanya tanah ayah. Dan sekarang terdetik ke hati saya, habis selama ni siapa yang makan? Dan juga apabila kita tidak buat pusaka, harta tadi tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, kan, katakanlah kematian dah banyak dah, sampai 3-4 lapis kematian. Yang mengerjakan sekarang tu siapakah orangnya? Adakah boleh dia mengerjakan tanah tu? Jawapan dia boleh. Tapi adakah untung boleh diambil? Jawapan dia untung tak boleh ambil. Kerana apa untung tak boleh ambil? Kerana untung itu adalah ada waris yang boleh terima. Kalau ada katakan 30 orang. 30 orang itulah yang akan menerima duit daripada yang dikerjakan tu. Dia cuma boleh dapat apa? Dia cuma dapat modal dia balik. Upah tak boleh ambil. Kerana upah ni tadi dia kena bincang dulu dengan waris-waris. Yang waris dia 30 orang. 30 orang tadi tidak dijumpai. Macam mana nak ambil? Selama ni tuan-tuan makan harta haram lah. Tanpa kita sedar. Dapat kalau sawah padi tuan-tuan, ada kalau pandai jaga boleh dapat sampai 20,000 ya. Boleh dapat 20,000. Sekarang sawah padi harga dia RM1,700. Kalau 10 tan dah ada berapa? 17,000 dah kat situ. Dapat dengan insentif apa semua, katakan dapat 20, tolak dapatlah kot 15,000. 15,000 agak-agak tuan-tuan nak lepaskan ke? Satu musim 6 bulan, satu musim 4 bulan. 2 bulan lagi rehat. Tolaklah, bahagilah kat situ, dapatlah satu jumlah kan. 15,000 dalam 6 bulan. Takkan tak nak. Ada satu kes yang ada satu tempat ni, si mak ni bagi kepada anak bongsu dia. Dah tukar nama dah. Sekalinya ayah dia buat macam mana? Dia kata anak perempuan juga boleh guna sama tanah tu. Sekarang ni yang duduk dekat tanah tu adalah kakak. Yang ayah kata tanah ini boleh guna sama. Sampai sekarang anak perempuan tu dia tak nak langsung lepaskan. Kerana pendapatan dekat tanah tu 40,000. Tak nak lepaskan. Sedangkan tanah itu bukan tanah dia, tanah adik dia. Sanggup dia fight dekat mahkamah. Kakak lawan adik, dapat apa? Lembu dengan lembu gaduh, dapat apa? Tak dapat apa-apa kan? Yang sakitnya adik-beradik juga yang sakit. Kalau adik tanduk kakak sakit. Kakak tanduk adik sakit. Dapat apa? Sampai sekarang tak selesai. Begitu. Ya. Harta banyak yang tak dituntut. Ataupun ada yang satu kes ni di mana harta ni tadi telah pun dijual, sudah dijual. Bila dah jual, zaman dulu harga RM200 3 ekar tau. RM200, sekarang duit RM200 kita semua ada. Dulu nak beli tanah RM200 boleh buat pergi dekat Mekah. Sekarang RM200 papa. Miskin tegar kata RM200. Maka harta tak, bila dah dijual, harta tu jadi milik orang. Anak-anak dia, kalau tak salah saya, pertanyaan ni pada tahun 2019. Sebelum PKP orang tu tanya. Dia kata saya nak mengguna tanah ni boleh ke tidak? Saya kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana tanah ni dah ada orang dia, dah ada pemilik dia. Tapi nama tu nama ayah dia. Nama ayah kepada orang yang jual tadi. Saya kata walaupun nama tu adalah nama orang yang beli, adalah orang pemilik asal, tetap juga tak boleh sebab sudah ada jual beli pada waktu tu. Habis takkan nak biarkan macam tu, tanah tu macam tu? Memang terpaksa biarkanlah kerana tanah tu milik orang. Kalau kita buat nanti dapat hasilnya dapat ke orang, buat apa? Baik tak usah buat. Macam tu, ya.
Kemudian kekurangan pengetahuan tentang pengurusan aset. Ramai waris tidak tahu cara untuk menguruskan harta yang diterima. Ada harta, rumah ni katakan ada pemilik dia. Dibahagikan mengikut faraid, semua tanah rumah ni dimiliki satu orang atas persetujuan. Adakah dalam rumah tu juga milik kepada orang yang dapat harta tadi? Apa sahaja yang barang-barang yang dimiliki oleh si mati, itu tidak dikira sebagai pemilik yang baru tu yang punya. Berapa ramai orang yang ambil harta. Dia ingat maknanya rumah ni sekali dengan barang dalam. Tak, barang dalam tak termasuk kecuali telah mendapat persetujuan ramai. Oven yang mak ada, yang mati siapa? Mak. Mak mati ada oven butterfly. Nak dekat raya dah ni, butterfly array tu kan. Butterfly sanggup ni ada orang cerita ni, sanggup bawa, ayah tak ada, dia bawa oven ni tadi masuk dalam kereta, bawa balik Kuala Lumpur. Kenapa? Sengkit sangat ke duduk Kuala Lumpur sampai kena bawa mak punya? Kuala Lumpur banyak. Alasan dia satu, dia takut nanti mak baru guna oven mak. Pasal tu. Harta tu milik orang, bukan milik kita. Betul. Kemudian ketiadaan dana untuk menebus harta antara cabaran ekonominya lah. Ya, waris menghadapi kesukaran jika perlu menembus aset yang bercagar. Tak ada duit. Kalau tak ada duit nak buat macam mana? Carilah harta harta-harta di mana-mana untuk ambil balik tanah yang dicagar tadi. Kalau tak dapat, macam mana nak buat? Anak si ayah ni tadi dia cagar tanah dekat bank untuk pembiayaan projek dia. Sekalinya ayah mati, harta tu masih lagi dekat bank. Dan waris-waris kata, kami nak duduk mana? Maka fikir-fikirlah sama, macam mana nak tebus rumah tu yang ada dalam cagaran bank. Kerana harta tu bukannya kita punya pun, kan? Kita cubalah. Kalau tak, sebab dekat dalam pembiayaan perbankan biasanya dia melibatkan dalam 60 ataupun 70% pembiayaan. Maka ada lagi 30%. 30% tu sepatutnya dapat kepada si mati, ya, dapat pada waris-waris. Jadi di situlah kita perlu melunaskan, ya. Pembahagian aset tidak alih. Sukar membahagiakan harta seperti tanah dan juga rumah dan tidak boleh dipecahkan secara vertikal. Secara amnya, pembahagian aset tak alih ni tidak boleh dibahagikan ikut faraid asalnya. Tetapi macam mana kita nak buat, iaitu kita dapatkan dahulu nilaian dahulu. Pernah tengok tak bila orang buat pusaka, dia ada nilaian dia sendiri. Nilaian itulah yang kita ambil untuk berapa satu orang dapat. Jadi dekat tanah ni tadi sepatutnya tidak dikuasai oleh 10 orang. Biarlah paling-paling tidak pun janganlah banyak sangat, 3 orang, 2 orang, macam tu je daripada 10 orang. Yang lain tu patut buat apa? Iaitu diorang patut melepaskan dengan bayaran ataupun tanpa bayaran. Terpulanglah nak fikir macam mana, kan? Begitu. Yang seterusnya iaitu yang ke-12, iaitu penurunan nilai harta. Aset tertentu mungkin akan hilang nilainya sebelum sempat diagihkan. Ini bagi orang yang buat saham, main saham. Kita dekat fakulti ada kan satu skrin besar kan untuk buat trade, kan. Kalau kita tak tahu pasal trade harta ni tadi, kalau kita jual mungkin pada hari itu kita patut jual dah saham tu. Kita untunglah bila jual pada waktu mahal. Ini jual pada waktu murah. Inilah satu apabila kita tak belajar ekonomi. Minta maaf lah, kan? Bila melibatkan aset-aset jualan-jualan saham ni tadi, kita kena tengok carta. Tengok ni patut jual ke patut beli, patut jual patut beli. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu pun patut aset itu tak perlu jual waktu rugi. Tapi semua waris ni
kata jual je, kalau tak nanti kita loss banyak. Ataupun kata kita jual je peduli apa, bukan harta kita. Dia kata macam tu. Ini satu sikap yang tak baik. Kita kena tengok waktu bila yang sepatutnya kita kena jual harta ni, begitu. Kemudiannya cabaran emosi dan sosial. Ni sikit gitu aja Okay. Terpaksa sebab benda begitu. Cabaran emosi dan juga sosial. Ya, antaranya adalah pertelingkahan keluarga. Ya, konflik antara ahli keluarga sering berlakunya akibat daripada perebutan harta. Konflik antara tak puas hati. Patutnya kita tadi, anak lelaki kata, dia kata emas tu patut aku punya. Tapi dia kata, mak mana tu? Maknanya kalau dia fahamlah benda tu telah pun diserahkan kepada anak perempuan, patut dia tak minta. Kerana dia sudah pun melepaskan harta itu kepada orang tu, kalau dia faham. Tapi dia tak faham, dia kata aku nak juga. Sanggup dia nak parang ke, nak harta. Ini cerita benar ni, ada orang katakan saya. Dia kata satu orang perempuan daripada Johor, dia telefon saya. Dia kata dia ada 2 beranak je, lelaki dengan perempuan, anak dia dengan isteri. Adik si mati ni dia ada harta sebanyak 22 lot, kalau tak salah saya, tapi 20 lah. 22 lot harta yang pelbagai jenis tanaman lah, jenis apa, status dia pertanian lah, ya. Kemudian tanah-tanah ni tadi gerannya dipegang oleh adik-beradik si mati. Maka anak beranak ni tadi, waris-waris si mati ni tadi, pergilah jumpa kepada waris-waris adik-beradik si mati ni tadi untuk dapatkan geran, nak memulakan tugas. Satu orang pun tak nak bagi kerjasama. Dia kata apa, salah seorang yang lelaki tu, dia kata, Kak nak parang ke nak harta? Kalau nak harta, dah kena parang juga. Kalau nak parang, confirm dapat parang dah. Maka dia pun tak boleh buat apa-apa. Sebab masa suami dia hidup, adik-beradik kepada si mati ni tadi, semua baik belaka. Bila dah mati, semua muka singa belaka. Sebab apa? Takut harta ni tadi berpindah milik kepada apa nama tu, anak-anak dan juga isteri si mati. Memang benar, apabila si mati meninggalkan isteri, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, harta tu habis. Mak dia dapat 1/8, 7/8 lagi dikuasai oleh anak lelaki dan juga anak perempuan. Adik-beradik lelaki tak dapat langsung. Sebab itulah dia tak nak bagi. Saya kata, biarkanlah dia, kita buat cara lain. Sebenarnya ada je kaedah lain. Tapi itulah, kita kena buat perbincangan, ya, pergi cari perunding macam mana nak selesaikan masalah ni, begitu. Kalau tanya ustaz yang tahu Farid, dia tak selesai masalah ni, ya, sebab ustaz bacakan ayat Quran pun tak jadi. Tak gitu kan? nak kendurkan hati ni boleh dididik dengan cara kita bagi nasihat. Dia akan kendur disebabkan agama. Tapi kalau dia tak pernah dengar agama, tak pernah dengar bab-bab faraid, dia tak akan, hati dia keras. Ya? Dia akan, hati dia keras. Kemudian seterusnya adalah keengganan berbincang tentang faraid. Topik berkenaan pembagian harta pusaka sering dianggap sensitif. Tak boleh bincang langsung bab faraid ni. Kalau faraid hati panas, tiba-tiba je nak marah. Kan? Menyebabkan waris mengelak untuk berbincang. Sebab tanah tu dia yang duduk. Cuba bincang tentang harta yang dia duduk, tentulah dia marah. Dia lupa bahawa tanah tu, tanah siapa? Tanah orang tua dia. Selagi mana tak buat, selagi pun tak selesai. Macam tu. Kemudian ketidakadilan, iaitu persepsi waris. Ada waris berasa tidak puas hati dengan pembahagian faraid walaupun hanya menurut hukum syarak. Ya. Hukum syarak mestilah kita laksanakan terlebih dahulu. Kemudian apabila kita dah bagi secara faraid, kemudian kita nak bagi sama banyak, ikut pandai lah. Nak bagi anak perempuan lebih ke, anak perempuan lelaki lebih ke, nak lepaskan ke? Maaf tuan.
Dia atas kita. Kalau kita fikir untuk kebaikan anak-anak, ahli-ahli waris, bagilah seperti mana yang kita nak. Tapi kita ni biasanya yang kalau kita kata nak bagi macam mana ni, orang perempuan yang selalu kata. Dia kata apa? Kita bagi sama banyak ya. Orang perempuan yang kata. Sebenarnya orang perempuan tak boleh kata. Dia kena mendiamkan diri. Kerana apa? Kerana dia adalah orang yang akan menerima, bukannya orang yang menentukan bagi macam mana. Kerana dekat dalam Al-Quran, surah ayat 11, 12 dan 179 surah An-Nisa ni tadi, semua enam bahagian tu adalah milik perempuan semua. Hanya ada 2 orang je yang boleh terima secara fardu daripada nilai 6 bahagian tadi. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 ni. Semua ni perempuan punya. Ada 2 orang lelaki yang boleh, suami dan juga saudara seibu lelaki. Itu je yang boleh dapat. Yang lain tu, adik-beradik kita yang lelaki tu, dia dapat asobah, iaitu baki daripada harta. Tiba-tiba anak perempuan kata kita bagi sama banyak. Siapa dia? Adilkah? Kecuali dia sendiri yang kata. Dia kata, tak apalah, oleh kerana kamu ni jaga mak, maka aku punya bahagian ni aku bagi kepada kamu. Itu cerita lain, sebab dia yang reda. Dia bukan dipaksa-paksa. Begitu. Nah? Kemudian, ketiadaan rekod aset digital. Ni yang dia katakan. Saya sempat cari Mam tadi, sebab ni kan tak ada kan. Sempat cari. Kekurangan dokumen yang terperinci menyebabkan harta seperti akaun bank, pelaburan digital sukar dikesan. Ini masalah kita. Saya cadangkan kepada semua, supaya pada hari ini semua kumpulkanlah dokumen itu dalam satu tempat. Ambil photostat IC anak-anak. Kalaulah satu hari nanti anak-anak kita tak nak kerja sama, IC dia dah ada kat situ. Harta-harta kita di mana? Semua photostat letak dekat dalam tu. Kalaulah misal kata ada originalnya, letak dekat dalam tu. Ada di dalam negeri, di luar negeri, apa yang ada harta. Baik saham, wang di bank, tabung haji, ASN, SSB, mana-mana saja yang duit yang dia ada, maka kena letak dekat dalam dokumen tu. Maka apabila berlaku kematian, senang kita nak buat kerja. Tak adalah kita nak pergi minta. Kena pula anak beranak kita jenis orang yang tak ada sifat kemanusiaan. Adik-beradik pun nak berkira. Harta tu milik dia tak? Bukan. Harta tu harta mak ayah dia. Tapi kedekut pahit. Tak, dia kata, aku yang sepatut bagi. Kalau dia bagi, nak bagi ikut macam mana? Ikut akal dia. Sedangkan kita ada faraid. Faraid dah kita ikut. Dah lah tak erti apa-apa. Sombong pula tu. Bukan marah. Cuma nasihat. Kita ni kena sentiasa nasihat orang. Sebab lagi-lagi zaman sekarang orang dah tak minat dah faraid. Ini ilmu rare. Apa yang saya ada ni adalah ilmu yang ada orang kata, orang Cina kata. Dia kata, kenapa nak pakai ilmu purba? Ilmu faraid tu dianggap sebagai ilmu purba. Sedangkan ilmu ni bukan sekarang datang, daripada tahun 1400 lagi. Dekat dalam Al-Quran dah sejak ada dah benda tu. Kenapa kita tak nak ikut dia? Macam orang yang bukan non-Islam, biasanya dia akan ikut kaedah wasiat. Dia ingat wasiat tu adil. Bayangkan kalau misal kata kita ni lah, kita ni beri kepada orang yang tertentu saja. Kata kita nak bagi kepada anak lelaki, anak perempuan rasa apa? Adakah itu adil? Ya. Itu kata orang bukan Islam kata. Dia mengatakan bahawa wasiat itu adil, padahal ada benda lagi yang tak adil. Anak perempuan tak dapat, ada yang kalau anak dahaka yang tak nak dengar kata, sedangkan kita anak dahaka boleh terima lagi. Anak apa lagi? Anak li'an boleh terima lagi daripada mak dia. Macam tu. Kan? Kadang-kadang kita rasa kita
kita tak mendalami agama kita lah, senang cerita macam tu kan. Okey, kemudian harta dalam talian mengurus aset seperti mana wang kripto dan juga akaun digital yang masih baru dan kurang dipahami. Saya pun tak faham juga. Antaranya lah kan. Lepas tu pemalsuan dokumen. Apabila kita ni nak sangat buat nakkan harta tu, kita cenderung untuk create satu dokumen yang konon-kononnya apa nama itu adalah hak dia. Ni mak dah bagi dah ni. Melalui wasiat konon-kononnya. Padahal kita tahu bila kita faham hibah, wasiat dan juga faraid, apa saja yang datang daripada dia tidak boleh dipercayai dan kita bawa dulu perkara ini ke mahkamah. Biar mahkamah tentukan ia sah ataupun tidak, begitu. Kemudian cabaran yang tak akhirnya adalah yang ke-20, last punya ni insya-Allah. Ya. Kurangnya kesedaran merancang harta pusaka. Kalau saya cakap ni mungkin pun ada setengah-setengah rasa betul lah tu. Iaitu ramai yang tidak membuat perancangan awal, menulis wasiat ataupun buat hibah menyebabkan masalah besar kepada waris. Yang sini ni agak kurang setuju. Dia bukan semua benda boleh buat. Wasiat dengan hibah ni bukan sesuka hati. Ya. Kita nak buat hibah mesti ada sebab. Kenapa? Tanpa memudaratkan orang lain. Ada setengah orang minta maaf jika dia ada di sini. Dia kata kepada saya wasiat dia nak berikan hibah dia ni kepada anak dia. Ya, kepada anak dia. Saya tanya dengan dia, kenapa nak bagi hibah itu kepada anak? Sebab dia kata takut nanti kalau saya mati, suami dia kahwin lain, jadi suami dia, isteri itu akan duduk dekat rumah tu, suami dia mati, nanti orang perempuan tu akan menguasai rumah yang dia beli. Nampak tak kata? Punya panjang pemikiran dia kan. Benda tu tak berlaku lagi, jangan fikir. Ya. Sebaiknya adalah fikirkanlah, iaitu faraid adalah instrumen yang paling adil. Kecuali kalau tuan-tuan ada anak angkat, mungkin boleh dipertimbangkan untuknya. Begitu Tuan Taji, teruskan. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah bersiarang lebih 2 jam. Jadi sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, bolehkah Doktor rumuskan secara ringkas berkenaan tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini? Silakan Doktor. Baik Tuan Haji, terima kasih. Untuk akhirnya lah, apa yang saya boleh rumuskan, yang paling baik sekali dalam kita nak mengurus satu pusaka ni, jagalah sikap. Belajarlah. Kita dulu kat sekolah ada belajar civic kan. Belajar civic tu tata ayak. Civic tu bukan saja diajar tu, sebab kita nak bagi kita polite. Apa yang patut kita buat. Begitu juga dengan pusaka. Pusaka ni kena jaga adab bercakap dengan orang. Jangan suka-suka je cakap yang main lepas, kerana mungkin akan disebabkan oleh perkataan kita yang keluar daripada mulut kita tu akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim kita dengan adik-beradik kita. Berilah kerjasama dengan nak buat pusaka ni. Jangan biarkan harta itu hanging macam tu. Bila duit dah depan mata, Tuan Haji, kalau duit dekat depan mata, takkan nak tunggu lagi, bagi je lah, susah apa. Setidak-tidaknya dapat duit dah 10,000, 20,000, siapa nak bagi? Kenapa degil sangat? Saya suka guna kaedah degil ni kerana dia tidak belajar macam mana yang sepatutnya dia bercakap dengan adik-beradik dia. Dengan orang lain boleh cakap baik, kenapa tak adik-beradik boleh cakap baik? Betul tak? Lagi-lagi pun harta tu harta ayah. Kita buat baik-baik, semua orang dapat. Kita ikut hukum, bukan satu orang je dapat, orang lain pun nak juga. Kita kata kita susah, apa adik-beradik kita ni tak susah ke? Semua orang susah juga. Begitu kan. Kemudiannya yang itu pastikanlah kita ni kalau boleh biarlah menghadiri setiap ilmu tu yang kita nak tu. Kita boleh pilih-pilih, tengok
siapa yang kita nak belajar ilmu apa. Kalau kita nak belajar ilmu pusaka, cari orang tu. Sepanjang saya buat pusaka ni, saya belajar ilmu faraid ni, saya belajar 8 bulan je. Tu Haji, Mengulang. saya belajar dekat Terengganu. Saya belajar ilmu faraid ni kat Terengganu. Bila datang kat sini tahun 2014, saya tak sedar lagi. Rupa-rupanya satu hari saya pergi kat masjid, ada satu orang ustaz ni mengajar. Saya kata minat pula tapi tak faham. Jadi bermulalah daripada situ saya belajar, dan saya bermula pada bulan 4 2018. Dan saya habis pengajian saya tak habis pun. Tetapi tok guru saya yang nombor 2 dia kata apa? Dia kata kalau awak nak pandai, dia kata awak kena ngajar. Maka saya mengajar faraid ni daripada Januari 2019 hinggalah sekarang. Saya mengurus satu pusaka daripada awal tahun 2023 sampai sekarang. 2 tahun dah saya mengurus harta. Sebab itu knowledge kita ni, bila kita belajar, kita nak ilmu tu akan datang. Allah SWT bagi kepada kita. Sebab kita ni adalah bagi pihak orang ramai tak tahu. Kalau masalah ni takkan dia nak pergi kepada satu orang. Kalau saya pergi, saya boleh sebarkan kepada semua orang. Biarlah kita berilmu. Jangan sampai kita ni tak tahu langsung tentang ilmu-ilmu pusaka. Satu orang manusia sepatutnya ada dekat dalam diri dia ada 2 perkara. Pertamanya, selain daripada fardu ain tu, yang pertamanya adalah ilmu darah. Orang lelaki mesti tahu buat ilmu darah. Waktu bila, yang tertentu. Tuan-tuan kena cari orang dia lah. Kan? Yang keduanya ilmu faraid. Ilmu faraid ni, kalau tuan-tuan tak belajar, tak ada orang dekat kawasan ni belajar. Semua orang dosa. Nak belajar tu adalah ilmu kifayah. Kita belajar ni, kita nak selesaikan. Oleh kerana kita faham semua, adik-beradik kita faham faraid semua, maka mana akan ada berlaku pertikaian di masa hadapan. Kan? Ini adalah satu perlulah kita berilmu dalam kita nak mengurus satu pusaka ni tadi. Yang lain-lain tu saya rasa pastikanlah kita dari segi emosi kita ya, dalam mengurus ni. Kalau misalnya kata orang tengking kita, patut kita tampar dia ke? Hati ni lah semuanya nak menampar orang je katakan. Tapi sabar, kerana biarlah dia buat pada kita, jangan kita buat pada orang. Dah dia tak faham nak buat macam mana, dia dah bersikap dia macam itu, dah dia diasuh macam itu, masyarakat dia yang membentuk diri dia macam itu. Nak buat macam mana tu Haji? Boleh ubah ke orang? Tak boleh. Mana boleh dah. Kita ni je, kalau dia kata macam minta maaf lah, sentiasa engkau ni kenapa siap maki kita, tak apalah tu Haji, tak apalah, kita macam mana nak buat tak? Dalam masa yang sama, dia mesti akan terpujuk. Kalau sebab kita tak pernah nak provoke dia pun, tapi dia terprovok sendiri kan. Dengan kita nak minta kad pengenalan je, tak payahlah kita libatkan perkara-perkara macam ni, bagi je lah, nanti dapat duit kan. Begitu. Jadi saya rasa jangan, yang terakhirnya adalah jangan kita terlalu memikirkan duit. Kalau kita fikirkan duit, kita akan rasa tak nak buat pusaka tu sampai bila-bila. Dan akan menyebabkan pusaka tu akan terhenti di situ. Sehinggalah satu orang ambil alih balik. Dan bila nak ambil alih pula, orang tadi tu tak ada orang pula nak bagi nasihat kepada dia. Kerana orang yang bagi nasihat sekarang dah mati. Sekarang ni saya masih ada di sisi tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh minta apa saja masa saya hidup ni. Satu hari nanti saya ingat kita ni Tuan Haji ada 10 tahun lagi hidup. Mana? Tuan Haji lah. Ada 10 tahun lagi hidup. Tak ada satu orang pun tahu bila dia mati. Saya sendiri pun tak tahu bila saya mati. Tak tahu. Jadinya di sinilah kita ambil pengajaran bahawa apabila kita tahu kita satu hari nanti akan mati, buatlah bersegera dalam buat pengurusan harta pusaka. Mudah-mudahan Allah redha kita dan Allah SWT tempatkan kita di tempat yang paling baik, yang teratas. InsyaAllah Tuan Haji. Baiklah, dengan rumusan tadi, maka berakhirlah program Sema Ilmu Seri Kepak. Terima kasih kepada hadirin dan penonton yang setia bersama kami sepanjang bersiaran lebih 2 jam ni.
Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua yang hadir dan penonton melalui siaran Facebook rasmi PSNZ. Bagi penonton yang menonton melalui Facebook, tuan-puan dimohon untuk mengisi link kehadiran program yang dikongsikan di ruangan komen bagi mendapatkan e-sijil untuk program ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri seterusnya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.